Kehadiran Irazabel ke Malaysia sebelum ini telah pun menjadi topik perbincangan khususnya selepas beg berusia 28 tahun ini memuat naik sekeping foto berada di lapangan terbang di Qatar. Tangkap layar tersebut telah tular sebelum ini dengan ramai penyokong menjangkakan Irazabel ketika itu sedang dalam perjalanan ke Malaysia untuk menyertai kem latihan pasukan negara. Laman Harimau Abroad telah memuat naik tangkap layar itu dan telah diulang siang oleh pemerhati bola sepak Johor, Juan Budiman, yang berkata destinasi Irazabel selepas ini adalah ke Iskandar Puteri yang merupakan venue bagi Stadium JDT. Destinasi seterusnya, ke Iskandar Puteri, Johor, Malaysia, tulis Juan Budiman di laman X menerusi semakan terkini di transfer market. Kontrak Irazabel bersama kelab beliau, Sabah FK di Azerbaijan bakal tamat pada 30 Jun 2025 ini meskipun masih belum ada makluman baharu tentang masa depan beliau. Walau bagaimanapun, tiada sebarang pengesahan rasmi dari mana-mana pihak ketika ini dengan JDT baru sahaja umum kehadiran Antonio Glaude selaku rekrut pertama bagi musim 2025 hingga 2026. Irazabel ketika ini sedang fokus bersama pasukan Harimau Malaya menjelang aksi penting menentang Vietnam dalam kempen kelayakan Piala Asia pada 10 Jun ini di Bukit Jalil.